Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua? Dan hari ini kita bersama dalam podcast Keluar Baris edisi Selasa yang telah diorganisasi oleh VTC Holistic Sdn Bhd. Dan untuk makluman semua, tetamu hari ini adalah Encik Syahidi bin Ismail daripada Tel and Search. Apa khabar Encik Syahidi? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Dan untuk makluman semua, podcast Keluar Baris ni adalah khas ditujukan kepada veteran-veteran Angkatan Tentera yang telah pun menamatkan perkhidmatan. Jadi kepada anda yang tak tahu apakah podcast Keluar Baris, itulah tadi veteran yang telah menamatkan perkhidmatan. Dan hari ini kita panggil Cik Syahidi untuk bersembang-sembang santai. Dan mungkin Cik Syahidi boleh ceritakan sikit latar belakang Cik Syahidi dalam Tel and Search, mungkin untuk pengetahuan orang-orang di luar sana. Silakan. Terima kasih Cik Adam. Saya Syahidi, founder ataupun pengasas dan juga CEO Tel and Search Sdn Bhd. Tel and Search basically kita analyse data, mostly on behavioural data. Kita juga buat profiling, kita buat campaign dan lain-lain lah. Bila isu berkaitan dengan behaviour, dengan tingkah laku, dengan masalah profiling, nak kena pasti siapa sesuai masuk tempat apa. Dan Tel and Search adalah antara company yang provide that kind of service lah, membekalkan servis sebegitu. Berkenaan dengan veteran pula, saya rasa saya ada penglibatan sedikit sebab pada tahun 2022 saya ada buat projek Behavioral Insight, satu inisiatif MPC dan juga JEF, ATM. JEF ni Jabatan Hak Ehwal Veteran, di mana kita tengok dari segi aspek behavior, dari segi aspek tingkah laku, dan kita cuba kena pasti apa isu yang ada di kalangan veteran yang dihadapi oleh veteran. Jadi secara seringkasnya nak cakap tentang diri saya ni, saya adalah seorang pengusaha syarikat Tel and Search Sdn Bhd, dan juga saya seorang konsultan untuk Behavioral Insight. Behavioral Insight ni tadi saya tak cerita belakang. Behavioral Insight ni sebenarnya adalah satu polisi tu, satu alat untuk buat polisi, tapi dia mengambil kira tentang behavior, tentang tingkah laku manusia. Kita kena faham yang manusia ni kurang rasional dalam membuat suatu tindakan. Semua orang lah, termasuk saya, veteran. Jadi bila kita faham manusia macam tu, kita kena buat polisi yang bersesuaian dengan manusia. Dan saya merupakan konsultan untuk Behavioral Insight. Okey, terima kasih Syahidi atas penerangan tentang tadi. Dan ramai juga yang nak tahu, mungkin bukan veteran tapi veteran mungkin dia tahu. Tapi apa maksud veteran sebenarnya dalam konteks Malaysia? Mungkin di luar sana yang tak tahu mungkin boleh dengarkan penjelasan daripada Cik Syahidi. Silakan. Selalu kita dengar veteran, kita ingat orang berusia je kan. Tapi dalam konteks ATM ni, veteran adalah pesara tentera yang dah bekerja mungkin 21 tahun, yang berhentilah daripada perkhidmatan. Dan bila berhenti perkhidmatan ni, when it comes to bila berkenaan dengan veteran ni, ada yang berumur baru 41, 42 tahun kan, masih muda. Dan ni pun saya rasa kita kena faham bila cakap veteran, bukannya orang yang berusia 55 ke atas, 60 tahun ke atas kan. Ada yang berumur 40 tahun, 41 tahun. Dan bila diorang masih muda ni, maksud dia masih ada komitmen keluarga, masih ada hutang kereta, ada anak dan lain-lain kan. So dia perlukan kita yang kedua, dia perlukan peluang untuk teruskan hidup dengan cara lain dan dia berniaga. So kita kena faham apa itu maksud veteran supaya kita ada tanggapan yang lebih luas lah berkenaan veteran. Good question. Saya rasa ramai orang pun tak faham veteran kan. Betul. So kadang-kadang di luar sana bila kita sebut saja veteran, dengan orang tu mesti orang tua kan, orang lama kan. Tapi itu sebenarnya lah apa yang diceritakan oleh Cik Syahidi sebentar tadi, dan diharapkan agar yang di luar sana dapat memahami apa erti kata veteran sebenarnya. Dan mungkin juga ada yang masih lagi mengatakan, masih wujud lagi persepsi bahawa veteran ini sebenarnya adalah beban kepada negara. Adakah ini benar ataupun sebaliknya? Saya rasa bila cakap beban tu, kenapa ada persepsi macam tu kan? Diorang ni, veteran ni adalah orang yang dah berjuang untuk negara kan. Ini pejuang-pejuang negara kan. Betul. Tapi mungkin persepsi tu datang dari segi gaji ke, pencen ke kan. So saya pun tak tahulah mana datang persepsi ni. Sepatutnya kita menghargai veteran kita. Kalau dekat Amerika tu, veteran orang jumpa kan, saya ada parking lagi ya, tempat parking dia. Special.
Tapi kat Malaysia mungkin kita ada tanggapan yang agak negatif, mungkin datang dari persepsi gaji. Mungkin dia ingat veteran ni dapat gaji tinggi, ambil duit kerajaan. Saya tak pasti keadaan yang luar yang sebenarnya tu. Tapi saya dengar sendiri daripada Cik Adam yang kita tahu seorang bekas veteran juga, Cik Adam kan? Ya, betul. Yang mungkin ada pengalaman. Jadi saya rasa persepsi tu mungkin datang dari faktor gaji, faktor kelebihan-kelebihan yang mungkin dia rasa veteran dapat. Dia tak faham veteran ni macam mana, dia tak tahu sebenarnya kesusahan yang veteran hadapi dalam hidup dari segi kerjaya. Orang luar kan? Yalah. Kalau orang tu anak tentera ke apa, dia mungkin faham. Dia mungkin faham sikit kan. Tapi kalau tak ada idea langsung, mungkin tu datangnya negative perception ni. Tapi saya rasa dia bukan isu besar. Persepsi orang awam ni, setiap orang ada je rasa negatif kan. Saya harap veteran, kalau veteran yang mendengar ni, janganlah ambil hati. You know, this is not a big deal kan. Mungkin satu masa kalau kita dengan podcast macam ni, dengan penceritaan macam ni, mungkin satu masa orang akan faham. Oh, rupanya hebat juga veteran ni kan. Banyak juga dugaan dia kan. Yalah. Mungkin boleh jadi macam US. Banyak jasanya kan. Banyak jasa pengorbanan kita. Dan orang tak highlight kan, dia tak tahu. Dan dia anggap orang ni gaji ke apa tu. Saya tak pastilah apa negatif tu. Ya, betul. Mungkin juga kita berpendapat, kebanyakan orang berpendapat macam tu. Tapi apakah cara untuk kita mengubah naratif ataupun persepsi orang ramai tentang veteran ini? Adakah cara yang terbaik untuk kita membuatkan orang respect kepada veteran ini? Okay. That is a good question lah kan. When it comes to persepsi, when it comes to narrative, yang tu adalah isu yang dihadapi oleh kebanyakan organisasi kerajaan ke apa kan. The issue is trust issues kan. Trust issues ni, kenapa ada trust issues lah? Yang tu saya rasa cerita-cerita yang mungkin kena ada sesi lain ni, kena panggil lagi. Tapi secara ringkas saya rasa macam yang kita bincang tadi lah, dia mungkin dengan adanya podcast begini, the trust issue ni sebenarnya antara sebab dia tak kenal, tak tahu tanggapan. Bila tahu, bila ada anak tentera, kawan dengan tentera, dengan veteran, and dia mungkin boleh faham, dia dapat merasakan. And macam mana orang yang tak kenal langsung tu nak tahu? Tak ada tempat lah, kecuali macam ni lah. Podcast, tentera-tentera tunjuk, boleh buat blog-blog kehidupan seorang tentera, a day in the life of a tentera, of a veteran. Sebab ramai orang masih tak tahu sebenarnya. Saya rasa the issue comes from lack of awareness, kurang kesedaran akan ada masalah dalam kehidupan seorang veteran. Baiklah, terima kasih Cik Saidi, dan diharapkan orang di luar sana memahami dengan apa yang telah diterangkan oleh Cik Saidi sebentar tadi. Dan kita berhenti rehat seketika dan kita akan jumpa selepas ini. Jangan ke mana-mana.